Nama saya Nur Iman Batisha binti Muhammad Sofi daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor ID CK24093136. Subjek hari ini adalah pendekatan dalam pengajaran muzik untuk kanak-kanak. Assignment 1. Tajuk hari ini kita akan membawa penggambaraan kiraan ritmah. Saya terfikir yang kita boleh gunakan warna untuk membuat sedikit irama. Warna kegemaran saya adalah warna merah. Apakah warna kegemaran awak semua? Okey, mari kita mulakan. Adakah awak tahu ini warna apa? Warna hijau. Ya, betul. Ia adalah warna hijau. Sekarang ni kita bersedia dengan tangan-tangan anda. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Hijau, 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 hijau. Apakah warna ini? Ini warna merah. Mari kita mulakan. Merah, 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 merah. Selesai. Adakah awak tahu ini warna apa? Ya, betul. Itu adalah warna kuning. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kuning, 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 kuning. Bagus. Mari kita buat sedikit irama dengan menggunakan warna-warna yang saya sebut. Saya akan buat dulu, baru kamu buat apa yang saya buat. Mari kita mulakan. Merah, merah, merah. Apa dia? Merah, merah, merah. Bersama-sama. Merah, merah, merah. Bagus. Sekarang kita tukar warna. Warna hijau. Hijau, hijau, hijau. Apa dia? Hijau, hijau, hijau. Bersama-sama. Hijau, hijau, hijau. Bagus sekali. Sekarang kita tukar warna kuning. Kuning, kuning, kuning. Apa dia? Kuning, kuning, kuning. Bersama-sama. Kuning, kuning, kuning. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih atas tontonan kalian pada saya. Assalamualaikum. Bye.